Yang tu saya pun tak faham. Kalau memang dia dapat gaji ke, dapat jawatan ke, kan, memang kita faham lah, kan, yang memang yang sokong tu sebab dia dapat gaji, sebab dia dapat jawatan, kan, dapat tabuan politik, ya, sertai PKR. Beza macam zaman kami dulu masa tubuh PKR, yang tak ada cerita-cerita ni. Sekarang ni semua kerana itu je lah, ada habuan. Dan sebab tu saya memang tak faham yang tak dapat habuan tapi masih, kan, masih menyokong, ya. Semakin lama semakin jelas, ya, apa yang mereka bawa itu makin jauh, ya, dan semakin kabur dan semakin jauh, ya, daripada cita-cita kita untuk menjadikan Malaysia ni. Jangan kita jauh-jauh, ya, kita bahaskan. Kita balik seperti mana yang raja-raja kita pun sebut beberapa minggu ni, ya, balik kepada rukun negara, balik kepada perlembagaan Malaysia. Itu saja pun kalau kita betul-betul faham dan hayati, ya, cukup untuk jadikan negara ini negara yang benar-benar merdeka, berdaulat dan hebat seperti mana yang telah dilakukan semenjak merdeka. Kerana apa? Kerana kita betul-betul pegang kepada prinsip perlembagaan. Perlembagaan itu jelaslah. Kedudukan Islam, kedudukan orang bukan Islam, kedudukan bahasa Melayu, bangsa Melayu, semua jelas dalam perlembagaan. Yang rosakkan ni DAP daripada awal. Dia ditubuhkan, dia tak terima perlembagaan Malaysia. Dia sebut saja dari segi mulut dia kata terima apa? Perlembagaan ni matlamat nombor 1 sebut ialah untuk berjuang menjadikan perlembagaan Malaysia ini dalam kerangka sekular. Itu tak betul lah. Bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia bukan sekular. Jadi bila you perjuangkan itu, maknanya you dah berjuang untuk ubah perlembagaan Malaysia. Itu matlamat dia dan tak pernah ubah. 67 deklarasi setapak. Dia sebut diskriminasi, ya, apa itu setiap usaha untuk mengasingkan, ya, yang Melayu dan bukan Melayu, itu diskriminasi dan merupakan satu kezaliman. Dia isytiharkan tu kezaliman. Maknanya diisytiharkan perlembagaan Malaysia zalim. Kerana yang mengasingkan bumi putra dan bukan bumi putra, Melayu dan bukan Melayu itu dalam perlembagaan. Tetapi mengasingkan itu bukan kezaliman. Mengasingkan itu keadilan. Keadilan itu bukan sama rata. Keadilan itu kesaksamaan. Beza sama rata dengan kesaksamaan. Ini prinsip-prinsip asas dalam perlembagaan yang takkan dah 50 tahun mereka tak faham-faham lagi. Dia tak faham satu hal. Yang saya heran ni, kawan dia ni, yang mengaku Melayu, mengaku Islam, mengaku Madani, mengaku hebat ni, pun boleh terima ni. UMNO tu contohnya, ditubuhkan, penubuhan UMNO itu, antaranya ditentang habis-habisan oleh DAP, kerana prinsip itu, kerana prinsip UMNO ini memperjuangkan bangsa. Itu prinsip asas. Macam mana dia boleh kompromi sekarang dengan DAP? Sekarang dia nak bezakan, dulu PAS pun sama dengan DAP, sekarang UMNO dengan DAP. Beza dia apa? Beza dia kuasa. Itu dia beza dia. Beza dia, satu orang kata, you want to taste, orang nak tahu betul-betul orang ni betul atau tidak berjuang, bagi dia kuasa. Bagi dia kuasa baru tengok dia betul tak berjuang hebat tak hebat. PAS, dia beri ruang untuk berkuasa, tetapi harus terima DAP, terima prinsip-prinsip DAP, yang semakin sama semakin jelas menolak agama, prinsip-prinsip agama dalam perlembagaan. PAS terima je, PAS bahagian daripada kerajaan. Lepas tu PAS tak terima. PAS bersama dengan DAP masa tak ada kuasa. Bila sampai ada kuasa ataupun ada ruang untuk berkuasa dan DAP tak berkompromi dalam beberapa PAS keluar pinggang. UMNO masalahnya, bila dapat kuasa, dia kompromi semua, hanya kerana kuasa. Ini beza. Ini beza besar. Sama macam Anwar Ibrahim. Dulu Anwar Ibrahim sebelum berkuasa dengan Anwar Ibrahim sekarang berkuasa, beza tak beza? Jauh langit dengan 7 petala bumi. 7 petala bumi, kan. Kita cakap beza, saya dah 20 tahun cakap, kan. Daripada 2007 saya keluar tinggalan Anwar, tahun depan 2027. Saya cukup 20 tahun saya dah cakap, tak payahlah dengar cerita saya lagi, kan. Dengar Rafizi Ramli, kan. Dia baru 2 tahun aja bercakap pasal Anwar ni, kan. Dia pun daripada 98 ikut Anwar, tetapi 2 tahun ini, setahun 2 tahun ini, dengar apa dia cakap pasal Anwar, kan. Jadi tak betul. Anwar cakap sebelum berkuasa dengan selepas berkuasa itu lain. Maknanya apa? Mereka gagal ujian kuasa.
kan, orang yang gagal ujian kuasa ni kita tak boleh bagi ruang. Ini kan, dan PAS itu lulus ujian kuasa. Contohnya yang terbaru ni sekarang, macam-macam orang kata ni, kalau kita tak buat mukaraan macam ni nanti kita berpecah, kita akan hilang kuasa. Tapi tengok apa yang disebut oleh Presiden PAS sehari dua kan, balik istiqamah. Kita bukan kejar kuasa, kita istiqamah. Yang kita kejar adalah keridhaan Allah Ta'ala. Ini ditekankan. Dalam parlimen dia sebut apa kan, Madani itu tak ada makna kalau Madani itu berasaskan kepada benda. Madani itu mesti berasaskan pada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi dia balik tu, akhirnya balik kepada asas. Dalam keadaan makin dekat kuasa, makin dekat pada kuasa, makin dekat, makin balik dia kepada asas. Inilah baru selamat. Kalau makin dekat dengan kuasa, makin jauh. Dapat kuasa, lagi jauh. Ini tak selamat. Nah, ini yang berlaku pada Malaysia sekarang. Jadi rakyat sepatutnya faham, nampak. Nampak perbezaan orang itu masa dia berkuasa. 2 minggu selepas dia angkat sumpah, saya dah tahu jadi kawan. Ada orang ambil 2 tahun kan. Albert Tate baru ni je lah kan. Bersih pun 2 tahun. Baru dia buat report card, dia kata D, dia kata kan. Saya cakap 2 minggu saya dah bagi dia F. Why? Bukan saya emosi, tetapi fakta. Apa yang berlaku lepas 2 minggu dia angkat sumpah? Selepas dia angkat sumpah menjadi Perdana Menteri, 2 minggu selepas itu dia melantik kabinet dia. Dia melantik kabinet. Sepatutnya selalunya orang akan lantik kabinet seminggu, tapi tak macam mana dia 2 minggu. Banyak sangat deal kan, bagi UMNO berapa macam-macam masa tu kan. Okey, tak apalah, dia lambat sikit daripada seminggu jadi 2 minggu. Tetapi lepas masa dia angkat sumpah tu, apa yang berlaku? Dia melantik dia jadi Menteri Kewangan. Bagi saya habis. Sebab Kementerian Kewangan, saya 2 kali duduk Kementerian Kewangan. Pertama masa saya muda lagi, masa Datuk Seri Anwar panggil saya jadi susah politik. Yang baru ni masa Pak Lah tu, Datuk Seri Najib dia orang panggil saya masa GST tak bantu. 2 kali saya duduk Kementerian. Jadi saya faham sangat Kementerian Kewangan ni. Inilah lubuk segala transaksi, segala projek, segala apa sahajalah dari segi wang negara itu mesti melalui Kementerian Kewangan. Kalau tender board itu tender board lebih daripada taman saya lah, lebih daripada 50 juta tender mesti melalui Kementerian Kewangan. Mana-mana kementerian pun, di kementerian mana pun, tetapi lebih 50 juta mesti masuk tender board meeting Kementerian Kewangan. MOF dia tender board lulus baru lulus, tak ada was tak lulus. Sekarang ni mungkin dia dah ada naikkan cap 100 juta, 150 juta, tapi the point is dia mesti melalui Kementerian Kewangan. Tender board meeting ni pula masuk, tak boleh bawa handphone, tak boleh bawa apa, dia bagi satu iPad, semua masuk. Lepas tu tinggalkan iPad dalam mesyuarat. Tak boleh. Dan pengurusinya Menteri Kewangan, tak boleh ganti. Kalau Menteri Kewangan demam tak boleh timbalan Menteri Kewangan ganti, tak boleh. Menteri Kewangan 2 pun tak boleh, hanya Menteri Kewangan 1 saja yang chair. Kalau dia tak datang, kena tunggu dia sihat baru. Macam tu powerfulnya Menteri Kewangan. Sebab itu daripada awal reformasi, antara perjuangan kita ialah tentang good governance, melawan rasuah. Dia sebut sampai hari ni, dia sebut lagi ni kan, sakau lah. Tetapi 2 minggu dia dah tunjuk dah, dia lantik dia jadi Menteri Kewangan. Ini the very basis of good governance tu habis. Sebab asas negara, governing of the country ini itu berpusat kepada Kementerian Kewangan dari segi duitnya. Perdana Menteri itu dari segi power. Jadi macam mana yang power dan finance dua-dua ni dipegang oleh orang yang sama. Ini lagi teruk daripada Mullah ni. Ini dah super Mullah. Ini yang paling rosak sebenarnya. Tapi dia momokkan yang Mullah kita ni. Tapi yang rosak ini yang dan kita perjuangkan daripada tahun 98 ini, kita perjuangkan. Tak boleh kita sama orang Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, tak boleh tutup dia jadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri dia nanti jadi Menteri kan. Bagi saya habis. So, lepas 2 minggu saya dah bagi F dah kan. Kepada reformasi dah jadi reformasi. Lepas apa yang berlaku? Kementerian Kewangan power dia lantik GLC, dia about 80, mungkin by now hundreds GLCs under MOF, hundreds GLCs kan. Semua board dilantik oleh MOF, tak ada sign Menteri Kewangan, tak boleh. The last final interview must be done by the Ministry of Finance. Lantik GLC walaupun dalam kementerian-kementerian lain, tapi mesti GLC dalam Kementerian Kewangan. Apa yang berlaku sekarang? Dulu dia kata apa? Kita jadi kerajaan, GLC professional, tak boleh orang politik.
Lepas tu sekarang apa dia buat? Rupanya dia nak buang semua lantikan politik sebelum tu kan. Sebab tu dia tak ambil orang politik. Dia kata tak ambil orang politik, dia buang orang politik. Lepas tu dia ganti bukan profesional. Dia ganti dengan orang politik. juga. Baru ni keluar pula surat DAP Johor punya hak kan, pada seorang YB apa nama budak ni kan, Marina ke apa kan, ditawarkan GLC kalau kalah. Tengok tu, Tapi kena pindah tempat lain. kena pindah tempat lain. Tapi tempat point kalah. tapi dia boleh tawarkan jawatan GLC. Mana anu kan? Ini clearly jelas terang-terang merupakan satu bentuk rasuah, habuan, pemberian habuan yang digunakan sewenang-wenangnya untuk tujuan politik. Apa makna reformasi? Kita berjuang puluh tahun untuk lawan ini. Kita buat lagi teruk. Buruk UMNO pun saya tak pernah tengok surat UMNO bagi kepada calon ni, kalau kalah I bagi you. Yes, saya tak pernah tengok. Saya lama lah jual UMNO. Saya tak pernah tengok surat tu ada datang keluar daripada UMNO. Ini DAP boleh buat surat macam ni. Dan dia tak nafikan, malah dia akui kan, pengurusi Johor Neo ni apa, dia kata memang dia buat surat tu dan dia minta maaf dan sebagainya. Tapi point dia kan, you gunakan kuasa untuk bagi-bagi jawatan-jawatan GLC, padahal itu hak Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan buat apa? Sepatutnya Menteri Kewangan repriman, sepatutnya hukum sekarang ni kan. Siapa yang buat surat tu mesti dihukum kan. Apa yang buat? Tak buat, memang mati. Tak ada langsung yang prinsip-prinsip. Ini asas lah. Saya boleh cerita sampai besok pagi tak habis kan. Apa yang dia buat. Tapi bagi saya asasnya itu Kementerian Kewangan. Good governance itu Kementerian Kewangan. You boleh cerita macam-macam, tapi kalau Kementerian Kewangan dia tak lepaskan, you memang kaki sakau. You lah kepala sakau. Kan? Dia lah kepala sakau. Sebab tu dia tak duduk kat Kementerian Kewangan. Dan kita bukan tak tahu korporat mafia yang Rafizi sebut. Tak habis lagi, tak buka lagi habis. Kan? Apa yang berlaku? Kan? Dia buka sekarang. Kan? Buka dia lah kena. Sebab dia Menteri Kewangan. Kan? Apa yang disebut oleh Rafizi Farhash itu semuanya berkaitan dengan Kementerian Kewangan. Dan membabitkan Menteri Kewangan. Kan? Jadi kan? Tak ada lah kan. Nak kata ekonomi bagus. Ekonomi bagus apa? Kan? Dia ni ringgit semakin baik. Okey, ringgit semakin baik, patutnya hutang semakin turun. Macam mana ringgit baik, hutang semakin meningkat. Dulu masa zaman dulu sikit-sikit baru sampai 600 juta kan, nak bankrupt. Nak bankrupt. Sekarang sampai dah berapa? 1.4 billion. Dan ratio dengan KDNK dengan GDP dah more than 65%. Kan? Hutang kita dengan GDP tak pernah sebelum ini dalam kerajaan, tak pernah sampai kepada 50% pun tak pernah. Cap kita sampai 45%. Kementerian Kewangan akan alert, tak boleh dah, kita tak boleh pinjam dah sebab dah tinggi. Ini sampai 65%. Kan you nak sibuk pasal patutnya currency tinggi. Bila currency kita tinggi, jadi pasal kita hutang dalam US dollar, sepatutnya lebih turun. Jadi boleh bayangkan kalau currency ni tak tinggi, berapa banyak kita punya hutang? Kan? Berapa banyak kita punya hutang? Mungkin dah sampai 2 trilion. Jadi macam mana kita boleh hutang sampai 2 trilion? Apa kehebatan ekonomi apa macam ni? Tak betul. Malaysia ni kita ada banyak Perdana Menteri. Dia yang ke-10 ada 9 Perdana Menteri. 9 Perdana Menteri ni bukanlah semua hebat pun. Adalah yang tak hebat, yang tak nak sebut nama. Tetapi tak hebat mana pun mereka bukan puppet. There is never been a puppet running this country. But there is now a puppet running this country. It is a real one. Saya bukan cakap betul. Saya dah cakap daripada tahun 2010. Saya keluarkan dengan dossier, dokumen apa semua yang menunjukkan dia ni puppet kepada mereka cakap pada John ni. Saya cabar dia, saya saman saya sampai sekarang tak saman saya. Now saya sebut lagi sekali. Dia samanan saya. He is a puppet. Sebab tu dia boleh baik dengan siapa saja. He will be nice to everyone as long as you give him power. Yang tak bagi dia power, dia tekan habis. Ahli-ahli parlimen sampai sekarang 1 sen tak dapat kan, yang pembangkang yang tak sokong dia kan, dia tak bagi 1 sen pun kan, termasuk Won Cheng baru ni kan? Padahal Won Cheng tu masih lagi dalam kata ni parlimen kita sekarang ni PJ ni PJ tadi baru keluar kan, dia pun tak boleh akses lah, tak boleh akses hari ni tak boleh akses. Dia
dia tak datang, dia tak ada masa parti bersama tu. Betul. Kan, yang Wong Chen ada Wong lah. Chen ada lah, boleh lah cakap. Li Chincong ni tak ada. Cincong tak ada. Dia Chincong tak ada. Kan, saya apa ni? Dia tak ada. Tapi hari ni kena. Kena juga. Kena. Ya tengok anu. Because you affect kan power. Dia punya power. Jadi selain daripada itu, you buat apa pun okey. Sebab itu si Tiong ni boleh berjoget, bertandak siang malam, mabuk pagi petang siang malam, daripada tempat dia sampai ke Kuala Lumpur dia boleh mabuk, kan. Anwar biarkan as long as you give me power. You just support me. So itu yang kecil-kecilnya lah, yang bagi orang senang nampak. Macam tadi Ustaz sebut lah, yang banyak yang tak faham lagi, kita nak bagi senang nampak. Kan saya cerita yang banyak-banyak ni kan dia tak faham lah, kan, sebenarnya. Tapi in the true sense, bukan yang kecil-kecil ni, yang sebesar-besarnya pun dealing with other countries. He's a puppet. Kerajaan suruh rakyat bersiap sedia, kan, menghadapi zaman sukar. Nak bersiap sedia macam mana lagi, kan? Memang dah sukar. Rakyat memang dah sepanjang masa dah sukar. Yang tak pernah bersiap sedia sukar ni dia. Kerajaan ini. Kan ni balik pada tadi ni yang disebut tentang dia susah nak menjaga negara. Ni jaga. Ini semua taktik. Ini drama dia untuk dapat simpati. Ini Anwar punya style. Nanti seminggu, sebulan dua dekat pilihan saya, tengok nanti macam-macam drama akan keluar. Kan, bini dia menangis lah, anak dia akan cerita inilah. Sebab simpati itu adalah salah satu taktik politik yang ampuh, yang kuat. Because banyak orang mengundi bukan pakai otak, dia pakai hati. Kan, dia kesian, dia bagi. Kan, Anwar cukup pandai. He's the master of perception. Dia hidup selama ni jadi Perdana Menteri dan berjuang dari Ketua Pembangkang, boleh bertahan persepsi je. Jadi it's the master perception. Jadi jaga-jaga. Bila dia kata tadi tu kan, dia dah mengeluh, dia dah mula makan simpati kan, dia susah, dia ini tanda-tanda jaga-jaga. Dia jaga-jaga. Dia nak habis tu kan, dia dah habis kad dah. Dia dah banyak kad dah hilang ni kan. Ni antara dia last kad untuk kekal kuasa. Dia sampai sanggup dia menghadap Sultan Selangor hanya untuk memperjuangkan babi. Dia mewakili Devi tu, kan, kerana yang membantah secara rasmi dalam Dewan Undangan Negeri Selangor adalah wakil rakyat Devi. Protes yang rasmi daripada wakil rakyat Devi, kan, dan disokong oleh Setiausaha Devi, Ketua Devi. Setiausaha dalam Devi itu nombor 1 lah. Anthony Lok sebut selepas itu dalam satu majlis, dia menyokong apa yang disebut sikap Puan Hajar yang dibuat oleh wakil rakyat di Kembangan itu disokong oleh DAP pusat secara keseluruhannya. Lepas itu Perdana Menteri pergi menghadap Sultan Selangor. Bila yang Sultan Pahang murka, kan, Tengku Mahkota Pahang dalam Dewan Undangan Negeri kan, murka, dia tak pergi menghadap. Kan, dia punya Puan Hajar, dia boleh jawab ni. Kan, saya hantar Menteri Kewangan kedua, saya minta Menteri Kewangan 2 pergi jawab, pergi jumpa. Itu Puan Hajar tu. Pertama dia jawab secara terbuka. Dia tak boleh jawab macam tu secara terbuka. Ada masalah yang istana murka, you kena terus pergi menghadap. Tak perlu jawab dia secara terbuka. Tak boleh jawab raja secara terbuka. Kan, kerana dia akan membabitkan institusi raja, mencemarkan ini semua asas-asas bangsa, asas-asas negara. Inilah asas-asas yang DAP tak suka. Dan inilah yang Anwar tukang menjanamkan. Anwar dia tak sebut secara kasar, tapi apa yang dia lakukan itu ialah mengiyakan, memperkukuhkan cita-cita dan mata-mata. Inilah Anwar Papet ni kan, dia sanggup buat perkara itu. Jadi memang tak boleh kompromi kan. Saya pun tak faham UMNO ni macam mana masih lagi. Saya kenal lah, saya lama juga dalam UMNO, kawan saya. Memang saya tengok banyak yang dah tak boleh tahan dah pun. Ada ketua-ketua bahagian saya pergi ceramah, kadang singgah jumpa dalam kenduri tu, dia orang sendiri bisik saya, tak tengok email TikTok di bantai kualikat ketua UMNO. Kita tak boleh cakap, kita tak boleh tahan kan. Jadi maknanya pasal makin tegang. Tapi biasalah kan, Anwar ni dia pegang lah 1-2 ni di atas ni kan. Jadi sampai masa saya harap kan, kalau pimpinan tak buat keputusan betul, ahli-ahli ni dan rakyat kena buat keputusan. Saya rasa yang penting kita fokus kepada mengukuhkan PAS. Mengukuhkan PAS. Macam saya sebut tadi, ini bukan soal politik. Selalu saya sebut keputusan saya untuk sertai PAS pun, dan daripada saya ini keputusan zaman. Zaman yang semakin mencabar, zaman AI ni ada dua kan, AI satu, artificial intelligence satu. Dua-dua ni masalah.
kan. Jadi AI ni lebih jauh masalah ni pada generasi, dan kita kena kembali kepada solusi Islam. Sebab itu kita kena perkukuhkan PAS, panji PAS. Polisi pun mesti ditunjangi oleh PAS. Dan kita tidak boleh kompromi lagi dalam soal ini. Siapa yang tidak boleh terima tunjang PAS, kita kena tinggalkan. Kerana yang penting ialah untuk kita menegakkan, membawa panji Islam itu. Dan ini saatnya. Dan evolusi PAS itu tidak seharusnya menakutkan orang, termasuk yang bukan Islam. Kerana evolusi PAS itu semakin kuat, apa yang diperlihatkan semakin kuat, dia semakin terbuka, semakin sederhana. Sebenarnya PAS tak berubah, tetapi demografi itu berubah. PAS pada tahun 70-80-an mungkin banyak di kawasan-kawasan luar bandar. Sekarang ni di bandar. Sebab itu nampak perubahan. Tapi bukan kerana prinsip PAS itu berubah, tapi kerana demografi. PAS bukan saja di luar bandar, sekarang ini di bandar. Dan PAS yang di bandar ini pun dia boleh bersama dengan masyarakat bandar. Kerana saya sebut adalah prinsip-prinsip universal. Dan PAS itu bukan sekadar Islam saja universal, PAS itu juga universal. Betul ada pondok-pondok banyak, PAS ini banyak kelompok ulamanya, betul di luar bandar. Tapi di bandar, caranya lain, pondok-pondoknya pun berbeza. Tetapi dia lebih terbuka, dan PAS dapat menggarapnya secara organik, secara baik, dan dia merangkul semua. Yang bukan Islam pun akan merasa keadilannya. Ini yang saya nak tekankan, dan kita perlu war-warkan terus kepada masyarakat, terutama yang bukan Islam, bahawa jangan bimbang tentang evolusi kekuatan PAS. Kerana semakin kuat Islam, semakin kuat ulama, perlindungan, dan ulama itu memimpin, lebih adil dan lebih selamat kita, lebih sejahtera dan aman kita. Ini penting. Dan ulama yang memimpin itu bukan ulama yang mengongkong, yang mula, yang disebut diktatorial, dia kata otoritatif. Tidak. Ulama seperti Tuan Guru Hadi ini contoh yang paling tepat, yang paling sekarang ni dilakukan. Dia sebagai presiden PAS, tapi dia tunjukkan pengurus CPN itu bukan ulama, Dr. Sam, seorang profesional. Jadi maknanya ulama PAS itu amat terbuka, memberi ruang kepada profesional, bukan sekadar berada dalam PAS, tetapi memimpin negara, memimpin polisi. Itu beza tu. Setakat duduk dalam, lepas tu dia pimpin, tu lain cerita, tapi ini beri ruang. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden PAS hari ini itu very significant. Sebab itu dia dicemburui, sebab itu dia ditentang. Mereka tunggu peluang je sekarang. Sekarang adalah kawan-kawan kita yang masih berkawan, tapi tengok saja, besok kalau jadi musuh, dia akan serang. Jadi maknanya apa? Maknanya tak ikhlas. Bersama PAS itu bukan atas dasar percaya bahawa Islam ini harus menjadi tunjang, tetapi hanya kerana kira-kira politik nak dapat kursi lebih. Ini semua kita tak mahu. Kita mahu yang bersama kita benar-benar faham, percaya dan yakin bahawa PAS Islam adalah tunjang. Dan kita harus bersama-sama bukan untuk PAS, untuk Islam dan untuk masyarakat rumah. Ini harus menjadi cita-cita kita. Terima kasih.